Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Damar Fazan Abdul Yusuf, pengacara TV Maklim TVPTS Sekolah Menengah Agama Ma'arif. Hari ini pada tanggal 15 Mei 2025 berlangsungnya Anugerah Kecemerlangan dan Majlis Graduasi bagi tahun 2024. Ingin melihat suasana hari ini? Mari ikuti kami. Kedua, bukan mudah menjulang cita yang bangga, bukan mudah menjejak mimpi menjadi nyata. Segala impian dan cita pasti berjaya. Barisan pentadbir Sekolah Menengah Agama Ma'arif dan dihormat masuk ke dalam dewan. Hadirin diminta untuk berdiri. Ya man huwallahu alladhi la ilaha illa sesi 2024 bermula. Sekian, terima kasih. Baik, sepanjang zaman dengan mencapai GPS dalam peperiksaan SPM yang lepas, mana pada majlis tersebut diumumkan Baiklah, sekarang saya bersama dengan salah seorang guru yang mengajar tingkatan 5. Okey, baiklah cikgu. Saya punya persoalan saya, apakah pesanan cikgu buat para pelepasan SPM pada tahun ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan cikgu, SPM merupakan satu permulaan hidup baru kita untuk melangkah daripada alam sekolah ke alam dunia luar yang penuh mencabar. Jadi dan dia bukanlah satu destiny kita. Jadi mulakan perjalanan ini dengan satu langkah yang baru dan cikgu harapkan kamu memilih perjalanan yang terbaik untuk kamu. Mungkin perjalanan kita tak sama dengan orang lain. Mungkin ada yang straight A+, mungkin ada yang tidak sebaik itu. Namun rezeki itu Allah telah tentukan sejak azali lagi. Jadi kita gunakanlah sebaiknya sebagai seorang khalifah. Dan apa yang paling penting bagi cikgu, kejayaan yang paling besar adalah kejayaan walau di mana pun kita masih merasa diri kita adalah seorang hamba. Dan kita masih menghormati guru kita, itu yang paling penting. Bagi cikgu, kejayaan kita bukan kejayaan diri kita sendiri, malah kejayaan daripada semua pihak, terutamanya ibu bapa kita sendiri. Itu sajalah. Semoga cikgu doakan, semoga kalian semua dapat terus cemerlang di dunia yang baru. Okay, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okey, sekarang saya bersama dengan salah seorang pelajar yang diraikan pada hari ini. Okey, saudara, apakah nama saudara? Nama saya Muhammad Aiman bin Cik Hassan. Okey, hari ini saya ingin mengajukan satu soalan kepada saudara, iaitu apakah rahsia saudara untuk memperolehi semua A dalam peperiksaan ini? Bagi saya, hanya mudah. Untuk mendapatkan straight A ataupun kecemerlangan yang betul-betul gemilang, anda perlu berusaha tanpa jemu. Jika anda meminati satu perkara tersebut, maka anda tak akan jemu sedikit pun. So, jika kita nak kecemerlangan yang betul-betul gemilang, kena ada minat. Dan minat itulah akan mendorong usaha kita. Dan anda akan dapat straight A, insya-Allah. Terima kasih saudara. Baiklah, sekarang saya bersama dengan Pengetua SMA Ma'arif. Okeylah, Tuan Pengetua, saya ingin mengajukan satu soalan. Apakah harapan Tuan Pengetua kepada lepasan SPM ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada yang bertanya, wartawan TV Muallim. Alhamdulillah pada hari ini kita telah berjaya melaksanakan program graduasi bagi mengiktiraf segala usaha khasnya dalam bidang akademik berkaitan dengan pelajar-pelajar SPM tahun 2024. Harapan kami di pihak sekolah sebenarnya cukup tinggi bagi melihat kemenjadian pelajar untuk memilih bidang-bidang yang mereka minati, khususnya memilih institusi pendidikan yang dihajati, dan kami berdoa agar pilihan mereka itu adalah yang terbaik dan akan membawa mereka kepada kejayaan yang lebih-lebih lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Okay, terima kasih Tuan Pengetua. Baiklah, majlis ini bukanlah noktah bagi mereka namun hanyalah koma dalam cerita perjuangan mereka. Semoga kejayaan ini sentiasa meringis setiap langkah mereka. Saya Damar Fazal Nabi Yusuf, pengacara TV Muallim TV PSS Sekolah Menengah Agama Ma'arif. TV Muallim, ilhamku, inspirasiku. TV Muallim, ilhamku, inspirasiku.